Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mulakan video series baru iaitu 11 bahagian fungsian dalam penjagaan. Tapi sebelum itu, Yusuf akan mulakan intro dulu. Selamat kembali ke YouTube channel Ucok. Mari kita belajar tentang perkara yang baru. Selamat kembali ke YouTube channel Ucok. Hari ini Yusuf akan cuba mengajar tentang bahagian fungsi pentadbiran. Dan mungkin anda akan tanya, kenapa Yusuf ajar tentang pentadbiran dulu bukan bahagian fungsi lain seperti sumber manusia, pemasaran? Hal ini sebab Yusuf nak ikut urutan dulu. Dan hari ini Yusuf berpuasa juga, jadi Yusuf tak ada banyak masa untuk study dan mungkin Yusuf rasa sangat penat. Jadi Yusuf nak ajar satu-satu dulu. Jom kita mula. Maksud pentadbiran. Pentadbiran ni ialah pelaksanaan tugas. Pentadbiran dalam bahasa Inggeris ialah management ataupun administration, yang lebih tepat translasi. Pentadbiran ni dia melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi dan objektif sesuatu penjagaan. Apakah tujuan pentadbiran? Tujuan pentadbiran ni ialah untuk menjalankan proses sokongan. Anggaplah pentadbiran ini macam seorang mak yang memberi sokongan kepada anaknya. Apabila contoh anaknya nak belajar berbasikal tetapi masih jatuh lagi, tapi mak memberi sokongan lagi, memberi motivasi supaya penjagaan itu berjalan dengan lancar. Selain itu, kita ada peranan pentadbiran ataupun akhir sekali, sebab pentadbiran ni pendek saja. Kalau nak sengaja faham, pentadbiran ni macam seorang mak ataupun ibu bapa yang menguruskan semua benda. Okey, peranan pentadbiran ni ialah untuk menjalankan urusan penjagaan seperti mengurus, menyimpan dan menyediakan rekod. Selain itu, pentadbiran juga menyediakan dokumen untuk syarikat dan menguruskan program seperti mesyuarat. Dan itu sahaja Yusuf nak ajar. Sekian, terima kasih.